Bila kita sebut legasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pernah sampai dah Masjid Nabawi? Rasa siapa yang pergi sampai tu rasa macam wah hebatnya masjid Nabi buat ni. Pernah fikir macam tu? Yalah, satu suasana Madinah pun satu hal kan. Bukan satu hal, memang terasa kan. Dan masjid dia pun oh hebat. Tapi masjid Nabi masa Nabi masa macam tu ke? So kalau kita tengok hadis ni, so dalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah solat dengan sahabat, nanti tiba-tiba sahabat nampak Nabi di tanggal kasut letak belah kiri. Lepas tu bila dia nampak semua sahabat ikutlah, dia pun tanggalkan kasut. Lepas tu Nabi habis solat, Nabi pusing. Nabi pelik, kenapa semua tanggal kasut Lepas tu Nabi pas sahabat kata, dah kita nampak Nabi tanggal, kita tanggal lah kan. Lepas tu baru Nabi cakap, sebenarnya aku tanggal tu sebab tengah solat tadi Jibril datang. Dia kata, kat kasut tu ada kotoran atau ada kotoran lah, ada najis kan. So sebab tu dia tanggalkan cepat-cepat. Based on this episode, lesson learned lah, next time bila datang masjid, cek dulu kasut kok ada kotoran. Kalau ada, sapu lah kat tanah kan, dan boleh solat lepas tu. Hadis ni biasanya akan wujud dalam perbincangan fiqh. Contohnya pasal najis kat pakaian, ataupun pasal menyucikan dan tanah tu menyucikan najis. Tapi bukan nak cakap pasal fiqh tu, nak cakap pasal, siapa tahu Nabi dengan sahabat, dia solat pakai kasut Ya betul. Semua tahu, semua tak tahu. Siapa nak terbayang macam tu? So kita kadang-kadang kita kan kalau kata tak tahu kalau camping apa kan, biasa bila diminta solat dengan berkasut tu macam orang rasa macam solat tak sempurna lah kan. So that's one angle lah. So meaning masjid macam ni, sebab kalau kita terbayang masjid macam ni macam tak match kan, macam dia tak takut kapet dia kotor ke? Kau bayangkan masjid Nabi macam ni kan. Sebab masa zaman tu dia tanah je lah maksudnya kan. Maknanya dia ada dinding tapi dia tanah je. Dan sebab tu kalau kita tengok hadis lain baru kita akan make sense. Oh patutlah orang Badui tu pergi kencing. Sebab kalau kita bayang macam ni memang teruk gila lah. Masjid dah cantik macam ni dia pergi kencing kat dalam. Macam kau ni sebab dia tak aware kan. Dia tak aware macam just ada tanah dan dinding tu macam tempat tu suci kan. Tempat tu perlu tu suci. Now, poin yang nak dibawa kat sini adalah from this, it is quite clear yang kehebatan Nabi dan para sahabat tu bukan kepada architecture-nya. Sebab kalau kita tengok sekarang, tak tahulah kalau orang pergi Mekah macam wah hebat jam yang Nabi buat ni. Itu lagi mengarut lah. Dia bukan pada benda tu. Dan semua yang kita tengok di Mekah dan Madinah yang hebat binaannya tu is much later kan. Tapi legasi dia sebenarnya kat mana? Dekat sahabat yang dibina tu. Yang sirahnya kekal sampai sekarang, bukan binaannya yang kekal sampai sekarang. So that's the thing yang kita harapkan kita pun meninggalkan legasi yang sama lah. Sebab tu rasanya memikirkan pasal orang tu jadi core kita lah. So sebab tu kita nak bincang pasal orang.